Aduh, bosan lah speaker ni. Tak boleh kot lagi ke? Dah lah bass pun ke laut. Dasar speaker lama. Kau asal bising-bising ni? Daripada tadi aku kat belakang dia dengar kau meroyan kat depan ni. Tak adalah, aku bosan tu. Aku nak buat kerja sambil dengar lagu. Tapi speaker ni tak bass tu. Slow. Lah, tu kan speaker lama. Aku ada speaker baru ni. Sekejap aku pergi ambil. Ni lah speaker aku cakap tu. Aku baru beli. Smart gila. Kau tepikan dulu speaker lama tu. Buang lah. Speaker ni dilengkapi dengan super power bass tau. Kalau kau nak dengar lagu yang muzik-muzik ada bass tu, tak ada hal. Dia mesti boleh counter punya. Function dia pun banyak. Function dia ada USB, pendrive, SD card. Yang paling penting ni aku cakap, dia ada Bluetooth. So tak perlulah kau nak cucuk-cucuk dekat komputer kau ni. Lagi satu, speaker ni bukan kau boleh dengar lagu je. Kau nak buat event ke, kau nak karaoke ke semua, settle dengan satu speaker ni. Murah pun murah. Menarik tu speaker ni. Tapi ni kau punya. Aku nak juga. Kau pergilah dekat beg kuning tu. Harga murah je. Kalau kau nak, check out sekarang.